Saudara-saudari, hari ini kita tidak mahu bercakap secara lembut. Kita mahu bercakap secara jujur. Apabila Muhyiddin Yassin mengumumkan bahawa Parti Baharu Datuk Seri Hamzah Zainuddin tidak boleh menyertai Perikatan Nasional, alasannya satu, pengkhianatan. Perkataan itu berat. Perkataan itu dramatik. Tetapi dalam politik Malaysia, siapa yang benar-benar bersih daripada episod pengkhianatan? Mari kita turunkan emosi. Mari kita naikkan fakta. Yang bersama Muhyiddin di Parlimen hari ini, sekitar 5 orang. Yang bersama Hamzah, 19. Saya ulang supaya jelas. 19. Lawan, 5. Ini bukan persepsi media sosial. Ini bukan cerita sembang politik. Ini angka. Dan dalam politik, angka adalah kuasa. Kalau 5 cuba menentukan hala 7-19, itu bukan kepimpinan yang kukuh. Itu tanda kawalan semakin terlepas. Kalau Hamzah benar-benar lemah, mengapa perlu tergesa-gesa menutup pintu? Kalau Hamzah tidak ada pengaruh, mengapa perlu umumkan penolakan sebelum rundingan? Saudara-saudari, Muhyiddin bercakap tentang kesetiaan. Tapi sejarah tidak lupa. Dahulu, beliau sendiri memecat Mahathir Mohamad daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Ketika itu, atas nama prinsip, atas nama kepimpinan. Tetapi hari ini, meja rundingan kembali dibuka. Pertemuan kembali berlaku. Kerjasama kembali dibincangkan. Muhyiddin tidak dapat menolak Mahathir. Jadi kita tanya dengan tenang, jika sejarah sebesar itu boleh diketepikan demi strategi, mengapa isu dengan Hamzah tidak boleh diselesaikan dengan bijaksana? Adakah kebijaksanaan Muhyiddin telah hilang atau cemburu? Adakah prinsip itu tetap atau prinsip itu selektif ikut siapa yang menjadi ancaman sebenar? Di sinilah rakyat mula membaca. Ini bukan soal maruah, ini soal dominasi, ini soal siapa yang mengawal struktur. Lebih menarik lagi, Muhyiddin hari ini disokong oleh individu seperti Azmin Ali dan Faizal Azumo. Nama-nama ini bukan asing dengan kontroversi, masalah integriti, isu moral, masalah kepercayaan rakyat, dan mereka ini ada beban politik. Tetapi mereka diterima. Kenapa? Kerana mereka tidak membawa angka 19. Mereka tidak membawa blok kuasa alternatif. Mereka tidak mengancam kedudukan Muhyiddin. Itu bezanya.